suasana kelas latihan silat gayung Panglima Ulung. Setiap langkah, setiap gerak bukan sekadar untuk menyerang atau bertahan, tapi untuk membina jati diri, disiplin dan kekuatan jiwa. Dari langkah pertama hingga ke buah silat terakhir, setiap pesilat diajar menghormati guru, rakan dan ilmu. Di sinilah terbinanya sasiah, keberanian dan semangat sebagai seorang anak bangsa. Latihan bukan hanya menguji fizikal, tapi juga melatih kesabaran, fokus dan ketahanan mental. Inilah keindahan gayung, seni warisan yang hidup dalam jiwa berjuang. Di gelanggang ini bukan hanya jurus diajar, tetapi nilai hidup disemat. Dari tunduk hormat hingga langkah yang berseni, semuanya mencerminkan akhlak seorang pesilat sejati. Salam gayung bukan sekadar pergerakan tangan, ia lambang penghormatan kepada guru, rakan seperguruan dan kepada ilmu yang diperturunkan. Dalam setiap genggaman dan tunduk tersembunyi adab, taat dan kasih sesama pesilat. Dengan salam gayung, bermulalah segala gerak bersebelah niat, langkah bersulam maruah. Lihatlah gerakan yang tersusun, bukan sekadar aksi, tetapi lambang ilmu yang diwarisi turun-temurun. Setiap langkah penuh maksud, setiap hayunan tangan membawa roh perjuangan dan seni. Inilah silat gayung, gerak yang mempastikan adat, melangkah dengan maruah, menyerang dengan berhemah. Bukan sekadar bersilat di gelanggang, tetapi berjuang dalam kehidupan dengan ilmu, akhlak dan jati diri. Gerak bersilat bukan untuk menunjuk kekuatan, tapi untuk menzahirkan ketenangan dalam kawalan dan kecegapan dalam diam. Setiap buah silat yang dipertontonkan adalah hasil daripada latihan yang sabar, tekun dan ikhlas. Gerakan yang kelihatan indah ini benar menjadi penting pertahanan bangsa suatu ketika dahulu. Gayung bukan hanya untuk dilihat, tetapi untuk difahami sebagai warisan, seni dan cara hidup. Setiap peluh yang menitis adalah lambang usaha dan keikhlasan. Setiap kesakitan yang dirasa adalah guru yang mengajar erti tabah dan setia. Dan inilah kami, pewaris gayung, berdiri megah bukan kerana kehebatan, tetapi kerana ilmu dan adab yang mengiringi setiap gerak langkah kami. Dia boleh memupuk seorang tu kepada yang tak tahu apa-apa daripada segi silat hingga dia boleh belajar silat, dan ada juga bacaan tahlil khusus untuk silat yang paling mulia ini. Kalau boleh saya nak naikkan lagi tinggi martabat silat ni sendiri di mata dunia.